Ini dia pokok betik kita guys. Tengok dia telah besar guys. Asalnya dia angka tanam dalam polybag saja. Nah, sekarang sudah besar, susah nak pindah sudah guys. Jadi angka terpaksa tut dia. Angka akan tut dia sini guys. Angka akan tut dia sini. Lepas tu angka akan masukkan bekas botol minuman ni. Lepas tu letaklah dalam ni kokopit kah, tanah campur sikit kah. Bila dia berakar baru kita potong dah guys. Lebih kurang begitulah guys. Bila dia ada akar nanti baru kita potong, kita tanam semula guys. Kalau anda nak buat, anda jangan tunggu sampai dia nak berbuah begini guys. Jangan tunggu sampai begini. Belum berbuah, anda ada perlu tut dia guys. Kalau berbuah nanti buah ni akan terbantut. Tapi tak apalah. Ini sekadar konten saja guys.